So diggity 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 hey, diggity 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 hey, diggity 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 hey, diggity 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 hey. Don't tell me what to do when you lose your keys and you crash into. In this life I don't exist. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Iman Safia binti Abdul Rahim, wartawan TV PSS anda. 6 Ogos 2026 berlangsungnya majlis pelancaran pukul gendang sepak mula Karnival Jubli Mutiara kali ke-30 bertempat di Padang Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Layar. Untuk pengetahuan semua, karnival ini akan berlangsung selama 4 hari. Terdapat pelbagai aktiviti serta pelbagai gerai vendor makanan yang kami sediakan. Ayuh sama-sama saksikan bingkisan yang kami sediakan. Sallallahu alaihi wasallam. Saya main dengan ular sawah batik. Nama dia ni. Okey, hai hampa, jemput kau nak main sini vendor Kazoku RM4 saja. Kita ada macam-macam makanan hampa, tengok kita ada western, kita ada lagi makanan berkuah, kita ada sini mai ambil kit eduran. Lepas tu bila mai tengok ada banyak gerai jualan, so mai singgah beli ni, macam-macam beli. Salin, Jubli Mutiara yang ke-30. Saya main hari ni rasa syok lah. Lepas tu saya harap karnival macam ni makin banyak buat kat sekolah Sungai Layar.